soalan melibatkan angka berhubung dengan peruntukan yang telah dibelanjakan tahun 2025 dan juga 2026. Juga bilangan permohonan untuk 2026 dan yang ketiga perancangan untuk melebar atau menaik taraf jalan di Kulim High Tech Park yang juga sebahagian yang melibatkan di kawasan lunas. Baik, yang pertama saya nak sebut di sini ada dua jenis untuk tahun 2025 dan 2026 pun. Satu peruntukan Maris di bawah kod I401 dan juga satu lagi jenis ialah peruntukan JKR di bawah P09. Untuk tahun 2025 sebanyak 1,195 projek yang telah dilaksanakan dengan kos sebanyak 287 juta 17,054 ringgit. Itu di bawah Maris I401. Yang kedua di bawah JKR P09 tak banyak, jumlah dia 41 projek sahaja dengan jumlah 43,144,500 ringgit. Dan ini menjadikan jumlah projek 1,236 projek semua sekali dengan kos 330,161,554 ringgit untuk tahun 2025. Untuk jalan tahun 2026 ini yang diluluskan dirancang insya-Allah bagi Maris I401 945 projek dengan nilai 276,539,526 ringgit 48 sen. Dan peruntukan JKR P09 dengan projek 27 projek sebanyak 35,963,500 ringgit menjadikan jumlah untuk tahun 2026 kurang sikit pada tahun 2025 312,503 ringgit 503,026 ringgit 48 sen. Yang berhormat juga bertanya bahagian kedua tadi tentang permohonan yang diterima untuk tahun 2025. Jumlah permohonan yang diterima 1,772. Tapi yang diluluskan yang kita dah buat cuma 1,236. 1,772 itu jumlah dia ialah 631,150,867 ringgit 37 sen. Yang kita ada bajet yang telah dilaksanakan cuma 330 juta, lebih kurang separuh lah. Mana permohonan banyak tapi kemampuan keuangan seperti yang saya sebut tadilah tertakluk kepada kemampuan keuangan. Untuk tahun 2026 permohonan semua sekali 1,428 projek yang berhormat dan jumlahnya 373 juta 727,559 ringgit 52 sen dan yang diluluskan untuk dilaksanakan 312 juta seperti yang saya sebut tadi. Ini kira tak banyak sangatlah beza. Dan terakhir, seperti yang disebut ditanya tadi, memang dalam perhatian, dalam makluman dan dalam perancangan kita insya-Allah ada usaha perancangan untuk menaik taraf infrastruktur di kawasan Kulim dan juga kawasan sekitar lah, sama ada diperlebarkan ataupun dinaik taraf. Bukan hanya jalan, tapi juga insya-Allah ayak pun ada. Walaupun tadi disebut oleh Kota Darul Rahman, apabila nak sebut mana ada masalah ayak di Kulim, kan? Tak betul itu, menyalahi fakta dan mengelirukan Dewan. Sekian, terima kasih.